pelik. Sebab tu saya kritik. Bila tadi saya pergi mahkamah. Saya bekerja pergi mahkamah. Dah sampai rupanya dekat nak selesai kes Cikgu Bat. Nari keputusan. Nasib baik alhamdulillah nari dia dibebas. Bukan dibebaskan lah, maksudnya dia didapati tidak bersalah. Alhamdulillah. Tak tahu pihak pendakwa raya nak rayu balik keputusan hakim tu, tapi dia lepas. Tapi tengoklah siapa ada dengan Cikgu Bat. Kawan-kawan dia 2-3 orang je dengan lawyer Rafiq. Saya pun bila sempat banyak saya pergilah. Kalau tidak saya tak sempat. Saya baik kerja juga. Tapi pagi tadi saya sempat pergilah. Walaupun tak sempat naik ke court, dia orang dah selesai. Saya yang kecewa, parti politik tak ambil kisah orang macam Cikgu Bat ni. Cikgu Bat ni yang berani menentang Anwar Ibrahim, berani menentang pembangkang kerajaan. Siapa yang paling berani sekali dalam pembangkang yang selain daripada Cikgu Bat? Kalau ada pun 2-3 orang, tapi yang selalu kena Cikgu Bat. Tapi Cikgu Bat, saya tak faham. Dia bertanding bahagian, alhamdulillah dia menang. Dia bertanding pusat, tak ada pun bawah 30. Kalah orang yang dikenali seluruh negara, keberanian dia berkata benar, keluar masuk penjara, keluar masuk lokap, asyik tahan tengah malam, subuh. Orang ni tidak dikisahkan. Dan saya dapat tahu Khamis ni dipanggil oleh Lembaga Disiplin Bersatu pasal kritik. Bukan kritik Presiden, kritik pegawai yang di keliling Presiden. Orang macam Cikgu Bat dia nak bawa masuk dalam Lembaga Disiplin. Ini apa benda parti ni? Kita perlu, NGO perlu orang macam Cikgu Bat sebagai ahli politik yang pergi ke Parlimen. Nak cari siapa? Nak harap siapa lagi? Walaupun ramai yang boleh pergi, tapi orang macam Cikgu Bat, orang macam Waf, Wan Saiful Wajan, Wan Ahmad Faisal kena pecat, kena gantung. Orang-orang macam ni yang rakyat harap sangat berani. Harap sangat orang-orang ni masih lagi terus di Parlimen, bercakap demi Melayu, demi negara, isu-isu semua ni. Orang yang pandai bercakap, orang yang banyak membaca. Ini orang yang moral pun bagus. Saya dengan Wan Ahmad Faisal dengan Wan Saiful ni, berapa kali kalau kita singgah mana-mana ataupun kita jumpa mana-mana, waktu solat, 2 orang imam bergila-gila. Ini pemimpin yang kita nak. Kita pun kritik UMNO juga. Pemimpin macam mana yang diorang pilih? Kita biasalah kita kritik. Kita kritik PKR, pemimpin banyak liberal yang diangkat. Kita kritik mana-mana parti suka kita lah. Tak suka, nasib lah. Kita NGO betul serang tak bodek. Selagi kita boleh sokong, kita sokong. Tapi jangan nak ajar kita lah. So kita kecewa lah Cikgu Bat dihadapkan ke Lembaga Disiplin, hal remeh. Tak faham lah. Ni Bersatu sebenarnya perjuangan apa sebenarnya? Perjuangan apa sebenarnya?